Tapi nak tak nak Dr. Nong, dia bukanlah duit pegawai-pegawai KDSP, dia tetap duit duit pencarut. Bukan. Duit saya. Duit saya, itu duit saya, harta saya. Kau suka saya lah. Ikut suka saya lah. Macam mana tu Dr. Nong? Mana? Dia bukan duit you lagi. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton dan para pendengar KRI Open Table Podcast. Hari ini kita bersiaran dalam episod keempat. Dan bersama saya, seorang tokoh yang hebat, iaitu Dr. Nong Sari. Kita punya pengurusi di Khazanah Research Institute. Dr. Nong, Parlimen minggu lepas baru melebuhkan tirainya. Antara yang paling hangat dalam perbincangan di Dewan Mulia tersebut adalah isu tempoh Perdana Menteri. Apa mungkin yang tak lepas. Yang tak lepas. Ada beberapa 5 rang undang-undang yang dah diluluskan, tapi yang ini yang paling dinantikan. Apa lagi dalam semangat reformasi lah. Tapi tak lepas. Itulah. Mungkin Dr. Nong boleh komen sikit, Dr. Nong. Actually ada dua rang undang-undang yang kira melangsaikan janji reformasi lah. Satu menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun. Yang inilah yang tak lepas tu. Itu yang satu lagi ialah untuk memisahkan peranan Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang kerajaan dan sebagai pendakwa. So yang mula tu pergi dulu. Untuk membolehkan rang undang-undang tu diluluskan, kena pindah perlembagaan. Kan? So pindaan perlembagaan tu tak lepas. Sebenarnya saya pun tak tahu dia punya voting, nampak kita tengok data voting dia along parti lain I think PH semua undi untuk setuju. PN semua undi tak setuju. Tapi ada kawan-kawan PH dalam kerajaan yang tak pi. Saya dulu biasa jadi ahli parlimen. Kalau you tak pi tu memang you tak mau undi lah. Tak hadir maksudnya. Tapi kalau you macho sikit, you pi tapi you tak undi. Dia sebenarnya itu macho sikit lah. Kalau you tak macho, you tak pi. So dia mengundi, mengundi, menolak, tidak hadir dan tidak mengundi. No. Hadir tu terdiri pada orang yang setuju. Dengan tak undi. Tak undi, okey. Sebab dia bila pindaan perlembagaan dalam Dewan, dia dibuat secara belah bagi. Kalau kelulusan rang undang-undang biasa, kadang-kadang pakai sorak je. Speaker tanya, Muhammad, rang undang-undang ni terbangkan, yang setuju ke tak setuju? Yang tak setuju ke tak setuju? Itu yang tu kalau nampak jelas sangat, dia tak kira lah. Tapi kalau pindaan perlembagaan, dia memang kena kira. Dia kira seorang-seorang. Di bentara pergi cakap balik pun bentara yang bawa tu lah. Dia fikir blok A, dia sebut seorang-seorang lah, balik pulau Bayan Baru. Dia tu kata setuju. Dia kata dia kena sebut tu dong. Depan bentara tu. Betul. Kerusi sebelah tu kosong kan. Kosong tu tak adil lah. Jadi kerusi yang tak ada orang, dia sama ada disetuju tak setuju lah. Tapi saya tengok dalam roll call tu lah, yang ada kawan-kawan PH yang dalam belah kerajaan ni yang tak hadir. Bila tak hadir, dia tak undi lah. Tak undi. Ada sebab ke? Ada yang PN dia hadir, tapi dia tak undi kan. Dia tak setuju lah. So ketidakhadiran 30 ramai lah, menyebabkan undian itu tersuntuk 2 undi untuk memperolehi 2/3.
nak pindah perlembagaan kena 2/3. 2/3. Kalau nak lulus undang-undang 50%, 50% ni setengah saja. Jadi ekoran daripada itu, which is actually tak tahulah kot setengah orang suka, tapi saya setuju untuk dihadkan. Perdana Menteri tak boleh lah sampai nama-nama kan. Kalau saya 66 tahun lepas ni jadi Perdana Menteri, 76 kan, sudah lah. Tapi kalau masih lagi capable Dr. Noor, tapi dia dalam kerajaan ni, pasal you very powerful kan. Jadi selagi you kenal orang ni, bukanlah orang ni mana, orang dalam kerajaan juga kan. Jadi dia mula dengar cakap you kan. I think term limit adalah perlu pada saya setuju. Sebab kalau tidak, bila satu orang tu dari Perdana Menteri sampai 3-4 penggal, dia akan jadi very powerful sebab dia boleh control orang-orang yang senior, yang penguatkuasa ke apa benda ke, adalah orang yang dia lantik lah kan. Kan, jadi so kita patut hadkan. Tapi saya pun tak faham siapa pembangkang tak setuju. Hari tu masa pindahan perlembagaan undi 18 tu, semua orang setuju kan. Tapi ekoran daripada tu, round undang-undang untuk memisahkan peranan program negara dirujuk kepada jawatankuasa select committee pilihan untuk apabila ada orang dia pun tak setuju. So dia betul proses perundangan boleh rujuk kepada jawatankuasa pilihan dulu yang terdiri daripada dua-dua belah kerajaan dengan pembangkang, dan bentang balik dalam dewan sebagai bacaan yang kedua. Yang tu tentang pendakwa raya, pemisahan kuasa pendakwa raya dan peguam negara tu, apa yang rakyat perlu faham? Dia isu kat situ. Dia peguam negara ni satu jawatan yang very powerful sebab dia adalah ketua satu cabang kan. Kalau Perdana Menteri pentadbiran kan, KSN is perkhidmatan awam kan, ketua hakim negara ni mahkamah kan, perundangan. Peguam negara ni dia and then you ada polis kan, SPRM, Kastam, ni penguatkuasa kan. Peguam negara ni dia very powerful sebab orang yang buat penguatkuasaan ni, dia buat siasatan, dia bagi peguam negara file tu kan. Peguam negara ni adalah juga pendakwa raya. Dia yang kata kalau polis bagi file, SPRM bagi file, semua orang bagi file, dia tengok, dia kata tak cukup kan. Ataupun tengok, okay, alright, dia yang mendakwakan, yang kata you polis, you kata sianu, dia kata okay, dia setuju, cukup, dia menjadi pendakwa kepada bagi pihak penyiasat, dia mendakwa di mahkamah kan. Jadi very powerful kan. Tapi pada masa yang sama, peguam negara adalah juga penasihat undang-undang kerajaan kan. Jadi bila satu body adalah juga penasihat pendang-undang kepada kerajaan dan dia juga jadi pendakwa raya yang menjadi pendakwa kepada badan-badan penguatkuasa. Jadi orang kata ketua kerajaan boleh mempengaruhi keputusan nak dakwa tak dakwa. Tu konflik of interest tu lah. Jadi dia kata kalau kita pisahkan, tak apalah. Legal advisor to the government, legal advisor to the government. The public prosecutor is public prosecutor kan. Dia bebas daripada cabang eksekutif kan. Hari tu saya tengok, saya tengok drama Korea. Drama Korea tu cerita pasal, saya pun tengok saatnya. Drama Korea tu, the public prosecutor office. Kat Korea dia tu, the public prosecutor office is a separate office. Legal advisor to the government, legal advisor to the government. Macam nak buat round undang-undang, AG juga. AG yang draft, AG yang terima tu, AG yang buat drafting kan. Tapi yang nak charge orang pun dia juga kan. So I think yang tu penting lah. Saya harap kedua-dua belah, itu satu reformasi yang dah berpuluh tahun orang duk bising kan. So
Ya, kita lihat ni satu usaha reformasi tapi tak tercapai sangat. Tapi usahanya adalah Dr. Noh. Pasal kalau nak election nanti orang kata dia apa ni sembang je tak buat. Dan kenapa orang tak mau? Orang tak mau? Itu ada cerita dia. Saya dah jadi Perdana Menteri satu penggal, awak nak suruh jadi Perdana Menteri lagi 2 penggal. Undilah saya. Saya buat, ini tak mau. Dan 10 tahun tempoh tu pun agak, yalah, sekarang ni bukannya tak ada ketokohan. Ramai yang bijaksana di Dewan Rakyat tersebut. Ramai yang boleh jadi. Dan tak perlu bergantung pada seseorang lah. Jadi I think 10 tahun tu menasabahlah 2 penggal. Dua penggal parlimen, 2 pilihan raya kan. Okey lah. Kalau tak boleh buat benda dalam masa 2 penggal, you tak berkesan juga lah. Tapi mungkin boleh selaraskan dengan RMK kita kot. Rancangan Malaysia? Itu dia rancangan Perdana Menteri terus lah. Rancangan Perdana Menteri masa dia jadi Perdana Menteri kan? Tapi kita punya sistem ni, kita dah ikut kalender ya. Kalender tu tak ikut kalender politik kan? Sebab politik kan? Betul. Election tak berlaku pada tahun yang 5 tahun. Ya, takvim kementerian biasa dia macam US, dia fix the date kan. Kita sistem parliamentary system, kita terpulang kepada kalau kerajaan nak panggil election esok boleh lah. Kalau agung sejuk kan, dan penggal nak habis. Kalau Perdana Menteri kalah undi apa, tidak percaya, parlimen boleh bubar ataupun tukar oleh kan. So parliamentary system lain sikit lah. Tapi tak apalah. Sempat juga apa? 5 sempat lagi. 5. Okay. Alright. Okay. Dr. Noh, cerita pasal parlimen tadi lah kan. Adalah sedikit, bukanlah sedikit, hangat jugalah perbahasan mengenai pengeluaran ataupun cadangan pengeluaran dividen KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja ni. Untuk dimasukkan dalam akaun 3, iaitu kita tahu akaun fleksibel, boleh keluar bila-bila masa. Ni dalam semangat nak sambut raya ni lah. Macam mana apa pandangan Dr. Noh? Saya ni bab ni saya on record. Biasa bagi pandangan tentang pengeluaran saya. Tapi ada orang setuju, ada orang tak setuju lah. Saya masa COVID dulu, masa dibenarkan keluar lah. Bukan akaun, masa tu tak ada akaun 3 kan. Ada akaun 1 dengan akaun 2. Masa tu dibenarkan keluar akaun 1 pun kan. Masa COVID. So lupa lah. Berpuluh bilion lah dikeluarkan. Kan? Dan ianya menjejaskan masa depan, masa tua berjuta orang kan. Dan saya bukan rasa apa, saya rasa kita orang kata apa, different horses for different causes, different masalah ada different penyelesaian dia kan. Kalau kita membuat satu penyelesaian kepada satu permasalahan, kita janganlah confuse penyelesaian tu untuk selesai masalah satu lagi. Kita adakan KWSP kerana kita nak pastikan orang yang boleh sampai umur 60 tahun tak boleh kerja dah, dia ada duit kan. Jadi kita tahu untuk pasal dia bukan pencen, dia keselungguk kan. Kalau pencen tak apalah. Jadi kita kena 30 tahun kerja, himpun dan mendapat manfaat daripada kesan gandaan, the compounding effect of the dividend. Jadi at the same time you buat duit, then compound lagi, buat duit, compound lagi kan. Dan hopefully 30 tahun kerja, kat ujung tu adalah seketui kan. Seketui tu pun bahaya juga, ramai orang kena scam lah ni kan. Tapi at least ada duit lah. Kalau duk buat keluar duit, macam mana nak terkumpul? Macam mana nak ada kesan compounding tu? Jadi saya sangat tak bersetuju untuk simpanan persarahan, untuk kata dividen. Sepatutnya perbincangan sepatutnya berkisar tentang dalam statement yang KWSP keluarkan masa nak isytihar dividen tu, 6.15%. Very good kan. Patutnya orang patut kat Dewan ni kan, dia bercakap lah pasal benda kata bagus EPF
6.15%. Tahun lepas 6.3 ya. 6.3. Jangan terpedaya dengan orang yang duk menjanjikan boleh dapat 8%, 9% kan. Itu public service sikit lah. Orang duk scam ni semua. Orang scam ni semua kata, tengok tu, IPF bagi 6%. Ayah punya skim 12. Kan. Itu semua bohong lah. Patutnya pergi ke situ. Pergi ke situ lah. Ni nak pergi kata, bukan nak cakap 6.15% is a good dividend rate untuk persekitaran ekonomi 2025. Dia kata, ambil duit ni nak belanja untuk raya. Apalah. Come on. Tapi cadangan tu masih ada asas tu no. Okay. Maksudnya nak dengar apa dah? Kecemasan lah. Tadi episod lepas kita cakap jangan berhutang, BNPL ni kena hati-hati, semua tu lah kan. Episod lepas kita kena ada nilai jangan berhutang. Pengeluaran akaun 3 ni pula salah satu betul untuk kecemasan, tapi indirectly dia pun juga bukanlah mengelakkan daripada hutang lah. Kalau menangguhkan perbelanjaan tak boleh. Dia ada dua option lah. Satu, nak kena belanja. Satu, jangan berhutang. Kalau nak belanja juga, berhutang. Okay. Dan belanja juga, tapi berhutang. Satu lagi, belanja jangan berhutang. Nak berkeluar duit ni. Berkeluar duit ni, tak hutang, tapi belanja juga. Kalau tak belanja boleh tak? Nah, dia macam ni. Dia kita kena rasa dia kena saya rasa lah actually saya nak raya ni kita masa puasa itu kita tahulah nak raya kan. Dia bukan macam kalau kita ada kecemasan, I think dia ada mekanisme lain. Sebab itulah kita kena ada permasalahan yang tertentu, ada penyelesaian dia yang sewajarnya lah. Kita kalau kecemasan is satu episod yang lain. Tapi nak raya is not kecemasan kan. Is satu yang dirancang kan. Yang sepatutnya kita merancang. Jadi dalam tempoh setahun lah dirancang tu. Kalau saya lah, tapi saya anak dah besar-besar lah kan. Saya duduk fikir, anak pergi sekolah tahun ni, buku, tahun ni nak start sekolah dengan nak raya dekat kan. Nak start sekolah bulan 1, nak raya bulan 3, bulan 4 lah kan. Bulan 3. Dekat lah kan. Dekat. Jadi, kena ada planning lah. It's not a kecemasan. So, EPF ni, KWSP untuk bila kita tak kerja. Jadi, kalau berkeluar duit, macam mana nak ada dia punya compounding effect? Tapi nak tak nak Dr. Noh, dia bukanlah duit pegawai-pegawai KWSP, dia tetap duit memanglah, bukan. Duit saya. Duit saya, itu duit saya, harta saya. Ikut suka saya lah. Ikut suka saya lah. Macam mana tu Dr. Noh? Mana? Dia bukan duit you lagi. Kan? Dia undang-undang tu memaksa majikan you. Dia paksa majikan you bayar 12%. So kita paksa majikan you bayar 12% minima, dan kita potong gaji you 11% sebagai simpanan. Bukan duit you lagi kan. Duit you, hak you akan, tapi EPF dah mewujudkan akaun ketiga sebagai membolehkan you withdraw kan. Tapi dia tingkatkan akaun satu punya sumbangan kan. 70% kan. Ada akaun satu dia 75%. Yang tu tak boleh buat keluar sampai umur 60 kan. And then akaun 2 dulu jadi 30, sekarang jadi 15 kan. Jadi yang 10 tu dia bagi fleksibel lah. Jadi agihan tu akan, dividen tu akan diagih macam tu lah. Jadi it's not your money. Bukan duit you. Duit you boleh sampai 55 kan 60. Masa umur bersara lah. It's not your money. Tapi untuk gig worker yang buat caruman sendiri, yang tak ada majikan, yang voluntarily masukkan duit, itu macam mana soal ni? Gig worker lagi terdedah kepada sebab gig worker dia tak ada majikan. Lagi kesian kat dia. Dia EPF telah membenarkan dia buat caruman secara voluntary kan. Jadi dia tak ada yang macam you ada majikan, formal dia lah, formal employment kita ada contribution. Untuk dia lagilah jangan buat keluar kan. Because dia tak ada ni. Dia the thing about masa is actually the arithmetic of compounding ni kan.
macam mana? Kalau Layman dia macam kalau you biar RM1 pun, kalau dividen 6%, mana boleh kira dengan calculator. Kalau at 6%, 12. Tiap-tiap 12 tahun dia ganda. Kalau yang bubuh kalau EPF you RM1, 6% tiap-tiap tahun, 12 tahun dia jadi RM2. And then lagi 12 tahun dia akan jadi RM12 kan. So kesan gandangan. Tapi kalau duk balik baru keluar dia tak dapat lah. Tak ada lah. So kalau you bukanlah penjamatan, you buat kerja. Kira insyaAllah kalau hidup lagi 60 tak larat, tengok okay ada EPF kan. Then adalah duit. Tapi lepas tu pun orang ramai lah nak main scam you kan. Tapi korang ada duit lah kan. Korang ada duit lah. Maknanya itu matlamat dia ialah untuk bila you 60 tahun tak kerja kan. Dia sekarang syarikat ke majikan dia pasal undang-undang tu macam tu. Berapa ramai yang 60 tahun majikan kata tak apa kan, dah kontrak tambah lagi setahun, tak ada 60 tahun lagi ni gaji pun dah mahal lah. Tak ubat sihat medical pun tiap bulan banyak kita keluar. Tapi you tak ada kerja, besar wajib lah. You tak ada kerja. Kalau kerja kerajaan ada juga pencen. Kalau you kerja swasta tak ada apa. Apa lagi yang gig worker. Gig worker lagi sekarang ni suri rumah pun boleh kan. So asal folklore duit lah. Saya heran yang ahli parlimen ni yang suka duk pergi cadang benda ni siapa. Tapi penubuhan akaun ketiga tu sebenarnya satu manifestasi yang mana kecemasan dalam hidup ini dia tak tentu masa. Langit tak selalu cerah, Dr. Noor. Itu satu saya fikir satu semangat murni lah, dan dalam akaun ketiga dan kita pun dalam kerja kita lah building resilience ni, social protection ni, kita recognize ada life cycle ups and downs. Kita betul cakap actually KRI report ni report ni sebab kita tiap 2 tahun sekali kita buat state of household kan. Dan kita lihat kepada orang panggil kesejahteraan ataupun kebajikan isi rumah kan, yang berpandukan kepada DOSM punya survey kan. Dan kita lihat statistik yang ada yang membimbangkan. Betul kan, tentang kedudukan pendapatan dan pembelanjaan isi rumah kan. Dan kalau kita ada satu kenyataan akhbar EPF masa dia declare 6.15 tu, dia sebut 41 anggota EPF berada di tahap yang mencukupi untuk bersara. Maknanya 59% di bawah kan. Jadi kita yang tu jadi masalah. So kita kena nak fikir macam mana yang itu tak masuk gig itu tak masuk gig. Ya, betul kan? Ini kira yang orang formal, kerja yang ada majikan yang bermajikan. So orang kerja yang ada majikan 41% saja yang sekarang berada pada tahap yang mencukupi untuk bersara kan. So kita kena selesaikan masalah yang 59% ni. Itu berbalik kepada pasaran buruh kita lah, Dr. Noor kan. Mana tidak larilah dalam perbahasan orang kata dalam isu gaji rendah. Gaji rendah. Gaji rendah ni itulah dia dua lah. Satu kos hidup lah. Kos hidup tinggi. Dengan kadang-kadang kos hidup tinggi kadang-kadang bukan disebabkan sangat oleh harga tinggi, tapi ada juga harga tinggi. Tapi oleh kerana gaji rendah. Kan? So kedua-duanya lah, satu gaji rendah, satu kos tinggi. Tapi kos tinggi kalau kita ikutlah, orang semua komplain lah CPI ni benda kan. Ni indeks harga pengguna ni apalah 3% lah, 2.1%. Orang tu pergi pasar Ramadan ni orang kan. Tapi
Itu metodologi lah. Tapi bagi saya yang kes terkawal pada saya lah. Tapi harga makanan memang ada masalah sikit. In fact, kita tengah buat satu research kan. Kita buat dalam harga makanan. Harga makanan kita. Harga makanan ni, harga mentah okey. Harga masak yang mahal kan. Mahal. Dan take away pula mahal lagi. Take away lagi mahal. Jadi kita tengok, kita punya kajian, harga bahan mentah agak terkawal. Tapi harga makanan dah masak dengan nak take away mahal kan. Dan menjadi budaya, memang bukanlah budaya dah, memang orang perlu pula. Sebab kita punya kajian menunjukkan bahawa untuk ambil ingredient nak jadi makanan, satu ingredient yang perlu ialah masa. Yang ramai orang tak ada masa nak ambil ingredient ni, pergi dapur masak, pergi jadi makanan. Siap, kan? Jadi dia pergi beli kan. Cuci balik. Jadi dia pergi beli, harga ni yang jadi mahal. Jadi kita kena fikir, so balik pada soal KWS. Itu cost hidup. Satu lagi actually income. Satu kaedah untuk meningkatkan yang 59% untuk mengada pada tahap caruman yang mencukupi ialah kalau gaji banyak lah. Kan? Kalau you punya gaji banyak, you majikan pun bagi lebih kan. Tapi kita kena tengok majikan ni siapa? Actually syarikat lah kan. Syarikat. Dan syarikat ni itu sebab dasar isu yang lebih besar ialah macam mana kita nak menjadikan syarikat kita lebih kompetitif supaya kalau dia lebih kompetitif, dia bolehlah bayar gaji lebih sikit kan. Mana kita nak pergi jadi persekitaran Malaysia, pasaran mewujudkan buruh yang syarikat tinggi, yang berdaya saing tinggi, betul? Di luar Malaysia dan beroleh keuntungan yang besar yang membolehkan mereka membayar upah yang lebih tinggi. Okey, Dr. Noor, yang bab gaji tadi memang sangat-sangat membimbangkan lah. Saya rasa kita pun ada dah publish ni dalam report kita ni. Kalau penonton dan para pendengar boleh semak kat sini, yang mana dalam tempoh sedekat itu dalam RM50 peningkatan pendapatan gaji kita. Jadi apa itu kita dah tahu kan? Apa usaha kerajaan dan dasar-dasar yang telah digubah untuk meningkatkan kapasiti firma syarikat kita ni, yang kita tahu kebanyakan adalah SME lah. So kalau lepas tu kita salah satu daripada bursa pun macam bursa kan, bursa KL kalau kita tengoklah orang bursa Mahat saya pula, dia ada syarikat yang tradisional kan, yang besar yang tradisional, bank, syarikat peladangan, syarikat developer construction, and then syarikat yang berkaitan dengan resources kan, petroleum, petrochemical, oleochemicals kan. Jadi dah ada kan yang ni. So depa boleh adalah sikit pertumbuhan, tetapi dia dah membekalkan pekerjaan. Dia punya pengembangan dah tak ada dah kan. Takkanlah peladangan nak tambah berapa hektar lagi, tak ada tanah dah kan. Kalau resources pun tak ada apa benda nak korek lagi. So apa yang missing ialah pengujudan syarikat yang buat benda lain daripada ni kan. Yang buat lain daripada yang dia boleh jadi lain selain-lainnya, ataupun satu hiliran ataupun satu spillover. Boleh kalau satu hiliran, satu agency yang bersebelahan pun boleh kan. Jadi tapi kita tak boleh bergantung tapi syarikat yang nak buat benda yang baru tu, dia tak bolehlah semata-mata bergantung kepada permintaan dalam negara. Sebab kita kata pendapatan dalam negara dia tak ada taburan dia kan. Dalam the latest one is median pendapatan isi rumah is about 7,000 about 7,000. So that is yang 50% lah. So 50% atas, 50% bawah, 7,000 sebulan. So that is permintaan. You nak jual kat depan ni lah kan. Kalau you jual kat depan ni, depa punya kuasa beli banyak tu je lah kan. So kalau you boleh mencapai daya saing yang boleh jual di luar negara, you boleh jual pada orang yang pendapatan tinggi lagi. So you punya margin, price point better lah. Tapi nak jual kat orang lain, you kenalah berdaya saing kan. Indonesia, Thailand, apa semua ni. Jadi kalau nak jual di Thailand pun, nak jual di Indonesia pun. Jadi kita kena ada competitiveness lah, daya saing kan.
nak jual benda yang kita dah ada dah, minyak sawit, yang oleochemical, yang tu dah buat dah kan. Dah buat dah. Kita kena cari benda baru lah. Benda baru. Yeah. Tapi benda baru nak jual dalam negara pun boleh, tapi kena target yang atas pada median lah kot, yang 10,000, 20,000 kan. Maksudnya kalau tidak, kita akan jual tu dekat kejiranan kita. Saya pun jual benda tu dalam kejiranan kita, jadi dia tak ada market yang lebih luas lah. Margin you pun kali you boleh buat margin 20%, saya masuk margin you turun lah. Betul, ya. Dan kita dua-dua turun lah. Dan letih lah kan. Kalau kita boleh jual ke orang yang ada duit lebih, jadi tapi kita margin lebih lah, dan kita boleh bayar gaji lebih. Tapi dunia macam perang semua ni kan, makin semua ni, jadi kita kena ada pasaran serantau macam ASEAN ni yang kita boleh jual kat Indonesia, kat Thailand, kat Vietnam. Kalau tidak, kita akan tersangkut dengan kerangka, dengan structure yang macam ni kan. Jadi dia cycle yang tak bagus kan. SME pun jual kat sini. Dia bukan sebab macam dia macam pasal KRI tengah buat pasar malam kan. Pasar malam. Pasar malam. So ada pasar malam lah. Takkanlah kita kata pasar malam kampung apa benda dekat KL kan. Jadi orang kat situ jual kat orang kat situ. Jadi macam-macam nak jual, tapi margin dia dah gitu kan. Terhad kan. Tapi kalau satu orang yang berjaya dekat pasar malam kampung X, dia nak bagi margin best sikit, dia kena pergi jual dekat kejiranan yang kaya sikit. Bangsa lah. Dia pergi bangsa ke, dia pergi atau Damansara. Bukan Damansara ada tak? Ada benda-benda. TTDI. TTDI dia kata. TTDI boleh charge, tapi orang TTDI pula depa pun action lebih lah. Depa pun tengok apa, takkanlah nak main jual apa. Tapi access dulu, pergi dulu. Access dah ada. Kita sign free trade agreement buat access. Tapi product development kena ada. Ada lah. Quality assurance kan. Then we can sell for higher price. Ni si Carol Aming ni kan. Okay, Carol Aming. Dia local market je. Tapi dia bukan senang tau nak jual makanan ni. Betul. Dia punya harga, tapi ini boleh cakap lah, saya nak booking table sampai hari tak dapat. Tapi saya tengok menu dia lah. Tapi dia punya price point rendah pada KLCC Suria price point kan. Tapi it's innovative. Dia innovative, dia punya product development, dia punya service level kan. Dia punya positioning, dia tahu kalau dia ada meja banyak ni, dia ada pekerja banyak ni, dia beli raw material banyak ni, senang you nak manage. Hari-hari boleh hari-hari tahu boleh jual berapa pinggan, berapa meja, dia manage senang. So itu satu innovation kan. I think kena buat macam tu lah. Macam saya tengok macam ice cream kan, apa tu yang ada apa tu Inside Scoop kan, itu local company. So bukan senang nak jual. Ada Baskin Robbins lah, ada benda yang untuk compete dalam pasaran macam tu. Tapi dia boleh compete kan, bertenggek kat situ, dia pergi ke pasaran yang Singapore, Indonesia kan. So that is the kind of product development. Jadi kita kena ada entrepreneur yang memanglah start SME kan. Macam saya tengok one ni Zeus Coffee kan, dia buat ada 200 lebih lah. Banyak dah outlet dia. Outlet dia 200 lebih lah. Saya baca baru ni, Age kan. Dia lah ni dekat Pasar Ramadan ribu. Ribu di situ. Dia jenuh lawan dengan Abang Balang. Abang Balang jual RM6, dia jual RM3.9. Kan? Air kopi. Tapi orang pun tengah nak buka puasa, tengah nak beli satu balang. Ayam tebu satu, kopi satu kan. Tak ramai orang pergi beli macam tu kan. Jadi dia compete dengan ni kan. Jadi competition is actually good. Good, tapi innovation is needed. Innovation is needed to win the competition lah. Kalau tidak. But Dr. Noor, macam mana government support tu? Yelah, kita tengok macam ni kat NIMP ni kan, yang 2040 Industrial Master Plan. Ada industri contohnya yang chips, E&E lah. Lama duduk
takkanlah tak inovasi dan masih yang tu orang punya kan kita punya. Orang punya MNCs kan. MNCs okay lah, MNC kita hargailah dia orang malabur. But kita nak local company kan? Local company yang bertengget dengan MNC ataupun memanfaatkan dengan kehadiran MNC cari peluang baru ataupun dia kena innovate lah, cari produk baru. MNC is fine, itu satu thing lah. NIMP is more tapi dia macam sistem kata dia jadi payung giliran hulu dihilir dengan di hulu kan. Tapi you can create new products. If you look at the syarikat yang pergi kepada pasaran modal lah, macam listing company kan, macam dia tengok DIY kan, gila you runcit. Mr. DIY is berapa negara sekarang dia ada kan? Ramai. Jadi dia bukan jual benda yang dia jual. Sebenarnya dia innovation dia is actually on logistics, supply chain management. Dia billions, market cap billion, dan dia punya kehadiran dalam ASEAN dah ada. So actually innovation macam itulah kan. Kita perlukan. Tak tahulah dia bayar gaji lebih dari orang lain, tak tahu kan. Kalau patutnya kalau dia macam tu gaji dia naik lah. Sebab kita cakap ni nak bagi gaji lebih. So actually kalau tidak kita akan lihat pasaran buruh yang mana underemployment is tinggi kan. Okey Dr. Nong, tadi kita dah cerita tentang pasaran buruh, macam mana kita nak tingkatkan pendapatan, apa usaha kerajaan menyokong keusahawanan di Malaysia, apa keusahawanan Malaysia dah dibuat lah. Tapi berbalik kepada cerita KWSP dan dividennya lah, ini akan kita tak boleh lari tentang simpanan rakyat Malaysia lah. Dan kalau kita tengok nilai dividen yang diumumkan baru ni 6.15%. Ada sedikit rendah kan berbanding tahun lepas. 6.3. Agak-agaknya Dr. 63%. Jadi agak-agak Dr. apa mungkin sebagai KWSP sebagai institusi yang menjaga dan mengurus wang pencarum ni boleh lakukan untuk tingkatkan dividen, dan apa realiti pasaran yang rakyat ataupun pencarum KWSP ni perlu fahami, yang mana dia akan memberi kesan kepada pulangan dividen tadi dah. So satu, saya peribadi saya rasa 6% lebih adalah satu pulangan yang tinggi. Sebab saya pun adalah bukanlah 1 trilion kan, KWSP punya dana adalah duit saya sendiri. Saya dah urus saya punya duit ni, nak dapat 6% pun susah. Jadi saya rasa 6% tu adalah satu yang tinggi. Dan kalau kita tengok sebab tu kalau kita nak kata kat sini, orang janganlah terpengaruh dengan scam-scam yang kata alah 6% tak tinggi lah, simpan kat aku 12. Itu semua sebab 6% is very good kan. Tapi kalau kita tengok kenyataan akhbar KWSP, dia cakap very clear. Dia cakap berapa banyak dia bubuh dalam equity, berapa banyak dia bubuh dalam bond, hartanah, dan berapa banyak dia bubuh dalam kat Malaysia, berapa banyak dia bubuh di luar Malaysia. Dan dari segi pulangan, berapa banyak yang dapat daripada dalam Malaysia, berapa banyak dapat daripada luar Malaysia. Jadi kalau kita tengok prestasi pasaran modal equity dan bond tahun 25, di US misalnya, equity you doing very well kan. Tapi kalau tanya macam mana KWSP boleh dapat pulangan tinggi, kalau KWSP tak dikekang untuk melabur di luar, of course dia boleh buat tinggi kan. Tapi kita tak nak. Tapi akta KWSP dia ada kawal, banyak-banyak boleh buka luar, banyak-banyak boleh kat dalam. Dan dia ada dia punya own pengurusan risiko lah kot, yang nak menampung orang yang dia tahu lah curi apa benda, berapa orang nak pencet, berapa orang nak berkerong kan. So tapi rumusannya saya rasa ialah pulangan dividen 6.15 tu adalah satu yang baik. Tapi kalau kita menoleh ke belakang lah, ni historical lah. Kalau nak tengok the big 7 tech New York, they did much better. Tapi kalau EPF boleh, could have put more money there, they can get higher dividend lah. But at the same time,
kita pun tak nak apa EPF ada dia punya kerangka urus tabir dia sendiri kan, yang menyentapkan had-had kan. So actually all in saya rasa 6% lebih is masih baik. good, kan? Dan rakyat tak perlu termakan dengan janji-janji yang lebih tinggi daripada tu. Ya, kita tengoklah ada tangkapan tangkapan baru-baru ni sebelum puasa. Naknya seorang tokoh tu lah yang terkenal. Agak merisaukan. Pada masa yang sama, cerita skim cepat kaya yang mana meleburkan simpanan pencarum ni atau simpanan orang ramai ni habis hilang. Tak dapat lagi. Sangat sedih. Saya kalau masa umur 60 dulu, sebab scammer ni semua tahu kan. Siapa nak 60 semua dia tahu kan. Lepas tu dia pergi bagi, cik, ni apa? Ni bagus cik. Cik tak payah pakai semua lah. Ambil setengah apa kata. Saya boleh bagi double. Dia pun shock dengar. Lepas tu bubuh lah sana. I think 6% dari segi pulangan saya boleh katalah sebagai pencarum, prestasi KWSP menguruskan dana pencarum diukur dari segi pulangan dividen, saya rasa okey. Yang merisaukan ialah ketidakcukupan pencarum dari segi simpanan dia dalam KWSP. Yang tu yang jadi masalah besar. Dan kita masih kekal iaitu berpegang teguh dengan prinsip KWSP ni tentang hari besar. Perbelanjaan perayaan ni sepatutnya terancang bukan setahun sekali. Kerana kalau emergency ialah permasalahan yang berbeza daripada usia tua, dia penyelesaian yang macam lain. Dan dari segi kerajaan dasar, dari segi STR, SARA apa semua ni, secara tersasar dan juga secara universal, tapi secara tersasar dah ada hampir 15 bilion kan, isi rumah yang mendapat transfer dari cash transfer ni untuk membentuk satu lantai yang safety net lah kan, yang agak kukuh. Melebihi pada tu, kita kena meroncakkan ekonomi lah. Apakah langkah intervensi? Kalau dulu kita ada kawalan harga, daging itu, daging ini dikawal, apa harus diteruskan ataupun kita kasih tunai langsung? Kita ada I think sekarang ni macam minyak kan. Minyak is actually 100% kan. From 95 100%. Semua orang dapat kan. Tinggal lagi dihadkan tahap penggunaan je lah. Kawalan ke atas barangan-barangan tertentu masih lagi ada kan. Barangan essential goods masih lagi ada. Dan kawalan musim perayaan pun masih ada lagi kan. Tapi pertimbangan dasar antara cash transfer dengan market solution ni, yang tu perbincangan yang lebih mendalam diperlukan lah di institut kami. Yang tu kita pun buat banyak banyak bergaduh di situ tentang apakah yang lebih berkesan atau lebih cekap kan, lebih efisien kan dari antara dua tu. Tapi KWSP saya rasa pekerja di Malaysia patut berbangga kerana mempunyai institusi macam KWSP yang dana pencarum sekarang dah melebihi 1 trilion 1 trilion yang boleh memberi dividen 6% lebih, walaupun dalam keadaan di mana dia mempunyai kekangan-kekangan tertentu kan. They cannot invest where they can get the highest return. They are subject to tapi kekangan-kekangan tu ialah untuk menguruskan risiko dia lakukan. Sebab dia ada jaminan implied, jaminan kerajaan kan. So I think people should be jangan bawa keluar duit ke WSP. Itu pesanan Dr. Nong. Okey, sedikit kita punya kata-kata terakhir Dr. Nong. Apa pesanan kepada para pendengar, para penonton, terutamanya orang muda kita lah. Dan sebenarnya orang tua pun yang dah nak keluar duit ni pun, macam mana kita nak menguruskan perbelanjaan ketika raya?
Sebab ada mengimbangi keperluan dan kemahuan ni. Orang tua jangan kena scam. Tu masalah tu Dr. Noh. Orang muda jangan buat keluar duit. Orang lain semua dia kena berpada-pada. Actually, I think the spirit of Ramadan, kita puasa apa semua ni, nak raya ni, jadi kena bersederhana lah kan. Bersederhana dalam bergembira. Lepas tu saya kira masa tak payahlah over sangat kan. Okay, tak apa. Itu sahaja untuk episod keempat kita. Kita apa? Yang empat Ya, ini episod keempat. Terima kasih Dr. Noh. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Komen di bawah kalau anda nak dengar apa-apa topik yang anda nak dengar lah. Jangan lupa subscribe ziarah kami di media-media sosial kami. Di Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada LinkedIn, dan kat Threads pun kita ada. Threads pun kita ada. Okay, jumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.